Chin, Adun Kawasan Bahan Jemaah dan juga ada Exco Kajian Negeri untuk Kerja Raya yang berhubungan dengan Boxing. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya berasa amat gembira kerana dapat lihat begitu ramai bersama dengan kita pada pagi ini. Bukan sahaja kita mengadakan program Mesra Rakyat yang saya rasa adalah sesuatu yang amat luar biasa sekali kerana dihadiri oleh semua rakyat berbilang kaum. Cina ada, India ada, Melayu ada. Ini saya rasa menunjukkan perpaduan yang erat di Pulau Pinang yang saya rasa menyangkal dakwaan setengah-setengah pihak bahawa rakyat Pulau Pinang tidak sokong kerajaan negeri Pulau Pinang. Dan apakah sebabnya rakyat Pulau Pinang sokong sama kerajaan? Kerana kerajaan bukan kerana pemimpin kita nampak handsome macam YB Lee Hong Seng, bukan kerana Farid nampaknya segak dan tampan, bukan. Kerana kita jalankan dasar-dasar yang baik untuk rakyat. Itu sebab rakyat sokong. Macam begini, kita adakan satu program perubatan percuma untuk semua, khususnya penduduk bawah yang perlukan rawatan kesihatan. Dan di samping itu program-program lain yang dijalankan oleh kerajaan negeri, saya rasa semua tahu. Kita ada program Wang Emas, di mana semua yang berumur lebih 60 tahun setiap tahun akan dapat RM100 setahun. Tuan-tuan puan-puan sudah dapat dah? Dah dapat dah? Dah terima dah RM100 ni? Dah? Ada? Oh, ya, ada yang belum dapat tentulah, belum cukup umur lagi. Belum cukup umur mana boleh dapat. Hanya lebih 60 tahun baru akan dapat RM100 setiap tahun. Dan selepas meninggal, warisnya akan terima RM1,000. Ini adalah salah satu yang kita buat, program penghargaan warga emas. Warga emas ada, kita pun ada program baru, iaitu program anak emas. Apa itu program anak emas? Mulai tahun ini, anak kelahiran Pulau Pinang, kerajaan negeri akan bagi bila dilahirkan RM100. Ini program anak emas mulai tahun ini, iaitu mana-mana bayi yang dilahirkan 1 hari bulan Januari, kerajaan negeri akan bagi one off sekali RM100. So, tuan-tuan, puan-puan malam ini boleh kerja kuat sikit lah. Ini ialah program dibajikan oleh kerajaan negeri. Dan baru-baru ini kita pun telah tambah bantuan untuk pelajar-pelajar IPTA masuk universiti IPTA. Dulu RM500, kita telah tambah sampai RM1,000. Dan kita perluaskan untuk keluarga yang mempunyai pendapatan kurang RM4,000, layak dapat RM1,000. So kalau pendapatan keluarga suami campur isteri tak sampai RM4,000, boleh dapat RM1,000 daripada kerajaan negeri bila anak masuk IPTA. Inilah program-program yang kita buat ke rakyat. Yang sebelum ni tak ada. Sebelum ni kerajaan negeri mana ada bagi, tak ada bagi. Dan kita lihat tentang projek-projek kerajaan negeri yang kita adakan. Kita buat jalan dekat Batoa yang dulu tak ada jalan. Kita sambung jalan daripada jalan Bagan 29, kita masuk jalan Siram. Dan ini saya rasa selepas jalan ini buka, kita tiap-tiap hari boleh jimatkan 50 sen. Betul tak? Betul tak? Kalau yang tak tahu macam mana jimat 50 sen, tanya sama kawan-kawan. Tak payah bayar lagi tol 50 sen. Ini siapa bagi? Kerajaan dulu tak akan bagi kerana dia nak makan you punya tol. Dia tak mau buat. Kerajaan ini yang tak ada kroni. Kita tak ada kroni. Kita hanya ada rakyat. Kita buat jalan untuk rakyat, bukan tol untuk kroni. Yang dia buat tol ini untuk kroni. Kerajaan negeri paksa rakyat buat jalan untuk rakyat. Itu sebab jalan Bagan 29 hingga jalan Siram
kita buat 4 lorong percuma untuk rakyat, bukan macam tol jalan rakyat kena bayar. Itu perbezaan di antara dulu dan sekarang. Dan baru-baru ini saya baru bagi Rumah Hijau, mana kita buka lagi jalan daripada Rumah Hijau ke Jalan Bunga Tanjung yang dinamakan Jalan Pipatu. Ini pun akan memberikan kesenangan kepada rakyat. Semua projek ini kerajaan belanjakan berpuluh-puluh juta, kita buat di bawah dasar tender terbuka. Bila kita buat dasar tender terbuka, kita cakap kita mau kontraktor yang bagus, kontraktor yang bagi harga yang paling rendah, mutu yang paling baik, penyelenggaraan yang bertaraf antarabangsa. Itu kita akan pilih, tak kira bangsa, tak kira agama.